Saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan tahniah atas keberanian Menteri Besar Kedah untuk menuntut Pulau Pinang. Tahniah dan bagus. Cuma saya ingin melontarkan pandangan. Kita negeri-negeri jangan hanya melihat tentang isu Pulau Pinang saja. Saya nak bawa kita berfikir tentang isu Kampung Baru Cina. Di negara kita ini ada 613 buah Kampung Baru Cina. Dulu duduknya di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Menterinya ialah Datuk Seri Zahid Hamidi. Hari ini dia memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tetapi 613 Kampung Baru Cina itu diserahkan dengan mudah kepada Menteri KPKT. Akhirnya, Menteri KPKT Ngakomeng merancang untuk mendapatkan pengiktirafan UNESCO Kampung Warisan. Jadi saya ingin memberikan pandangan supaya kerajaan negeri, jangan hanya Kedah, negeri-negeri yang ada Kampung Baru Cina juga berfikir macam mana untuk mengambil Kampung Baru Cina itu yang sebahagiannya dibina di atas tanah reserve Melayu. Dulu British mengambil cara paksa sebab kita dijajah. Kita tak boleh buat apa-apa. Hari ini kita dah merdeka tapi masih tidak buat apa-apa. Sebab itu saya ucapkan tahniah. Satu pemikiran yang bagus, tindakan yang bagus dilakukan oleh Kerajaan Kedah untuk menuntut Pulau Pinang. Sebab itu saya membawa cerita ini negeri-negeri. Contohnya kalau terlihat taburan dia di Selangor. Di Selangor, Kampung Baru Cina ada 42 buah Kampung Baru Cina. Di Johor Bahru ada 5 buah. Di Terengganu ada 3 Kampung Baru Cina. Kampung saya, Negeri Sembilan, ada 60 Kampung Baru Cina. Dan juga kalau satu negara ini ada 613 Kampung Baru Cina. Dan sebahagiannya Kampung Baru Cina itu dibina di atas tanah reserve Melayu. Berjasa ingin memberikan pandangan. Sampai masanya bukan hanya Kedah bersungguh-sungguh serius untuk menuntut Pulau Pinang. Tetapi negeri-negeri lain jangan senyap. Kena bergerak. Gunakan kekuatan yang ada. Jumpa raja-raja, jumpa sultan. Minta khidmat raja, khidmat sultan. Majlis raja-raja dan juga pakar-pakar undang-undang. Bagaimana kita hendak mengambil semula? Dulu kita diambil secara paksa oleh British. Hari ini dah merdeka. Kita dah merdeka. Maka kita boleh mengambil Kampung Baru Cina yang dibina di atas tanah reserve lagi itu. Yang banyak hari ini. Kita ambil. Tetapi saya juga ada pandangan, jangan kita terlalu zalim. Sebab orang Cina yang duduk di Kampung Baru Cina itu juga rakyat Malaysia yang telah lama duduk di situ. Namun jangan kita biarkan tanpa apa-apa tindakan. Jadi berjasa punya pandangan, katalah dia ada seluas satu kampung itu seluas 12 ekar. 12 ekar Kampung Baru Cina. Semuanya 12 ekar itu ialah tanah reserve Melayu. Kita ambil 10 ekar. 2 ekar kita bangunkan. Kita bangunkan bangunan yang tinggi, bertingkat-tingkat. Semua penduduk yang duduk di Kampung Baru Cina itu, orang Cina di kampung itu, kita beri hak mereka duduk di rumah pangsa yang kita bina tadi. 2 ekar yang kita bangun bertingkat tadi, kita beri mereka rumah, duduk di situ. Dan oleh kerana kampung itu dibina, bangun itu dibina di atas Kampung Baru Cina itu dibina di atas tanah reserve Melayu, maka bukan hanya orang Cina duduk situ. Kita boleh pelawa orang Melayu juga duduk di situ. Terutamanya generasi kedua, generasi ketiga, anak-anak Felda duduk di situ. 10 ekar kita ambil, bangunkan sebagai tanah reserve Melayu. 2 ekar bangunkan bangunan yang tinggi untuk mereka duduk. Saya rasa ini satu pendekatan yang cukup baik. Kenapa? Kerana kita boleh mengambil semula Kampung Baru Cina yang dibina di atas tanah reserve Melayu itu menjadi tanah reserve Melayu semula, dan mereka yang duduk di kampung itu kita beri mereka rumah yang cantik, yang luas, yang sempurna supaya mereka senang. Sebab apa? Sebab di Kampung Baru Cina tidak boleh dimajukan. Rumah yang ada tak boleh dibangunkan. Walaupun berlaku di sana peruntukan diberikan kepada penduduk Kampung Baru Cina, sebenarnya tidak betul. Itu tidak betul. Tidak boleh kerajaan untuk menurunkan peruntukan membangunkan Kampung Baru Cina sebab dia melanggar perlembagaan. Itu saya mencadangkan, ambil sebahagiannya dan dibangunkan sebahagiannya. Cuba bayangkan, kalaulah ada lebih kurang 100 lebih ataupun 400 lebih
kampung baru Cina itu dibina di atas tanah reserve Melayu, kita ambil, saya yakin dan percaya jumlah tanah reserve Melayu akan bertambah. Kenapa? Tanah reserve Melayu, tanah itu melambangkan kuasa. Besarnya tanah, besarnya kuasa. Maka kita perlu mengembalikan semula kampung baru Cina yang diambil oleh British daripada tanah reserve Melayu itu, diambil semula untuk dijadikan tanah reserve Melayu oleh negeri-negeri yang ada kampung baru Cina bertaburan di negara kita ini, yang jumlahnya 613 buah itu. Itu pandang berjasa.